Dia punya agresi dia gila betul. Nampak ha? Nampak? Untuk banyak-banyak rescue, lebah ni yang paling saya tak berapa nak suka. Yang mana lebah ni memang sangat-sangat agresif berbanding dengan lebah Avifloria yang agak tenang ataupun Api cerana. Malah untuk lebah tualang ataupun Api dorsata pun tak agresif macam ni. Lebah ni antara lebah jenis Apis yang paling kecil. Ukuran saiz panjang badan dia dalam 0.6 cm ataupun 0.7 cm. Kalau ikut logik, kalau kecil mestilah tak garang, betul tak? Tapi tidak bagi lebah Apis endreniformis. Perbezaan antara lebah Apis endreniformis dan lebah Avifloria adalah dari segi abdomen dia. Kalau kita nampak, abdomen untuk Apis endreniformis ni dia agak gelap sikit dan dia ada dua tone kat situ. Ada yang warna kemerahan gelap dan ada warna hitam-hitam sikit. Berbanding dengan lebah Avifloria, boleh dikatakan keseluruhan abdomen dia warna oren-oren kemerah-merahan. Lepas tu kalau kita nampak lagi kat sini, bentuk abdomen dia agak melepeh sikit. Berbanding dengan lebah Avifloria, dia agak besar dan memanjang sedikit. Bagi bentuk sarang lebah Apis endreniformis ni, dia lebih kurang juga macam lebah Avifloria. Cuma kalau kita tengok dari segi struktur sarang dia agak mengecil sedikit. Dan kalau kita perasan kadang-kadang tu bentuk dia seakan macam mahkota. Berbeza dengan lebah Avifloria, saiz sarang dia memanjang dan lebih besar. Bye bye.